Turki akan menyingkirkan sistem anti-pesawat S-400 buatan Rusia untuk kembali ke program F-35 Amerika Syarikat. Dalam persidangan yang diadakan di Abu Dhabi, Duta Amerika Syarikat ke Turki, Tom Barrack, menyatakan bahawa Ankara sedang bergerak ke arah menghapuskan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Pegawai itu mengesahkan bahawa Turki telah menyelesaikan isu operasi sistem, walaupun beliau menekankan bahawa pemilikan semata-mata terus menjadi titik konflik bagi Washington. Saya percaya isu-isu ini akan diselesaikan dalam tempoh 4 hingga 6 bulan akan datang, Barrack mengisytiharkan. Apabila ditanya sama ada Turki sedang bersedia untuk menghapuskan sistem itu, dia menjawab, ya. Pertikaian S-400 dan pengembalian kepada F-35 pemerolehan S-400 hampir sedekat lalu menyebabkan Turki dikecualikan daripada program F-35 Joint Strike Fighter pada 2019. Amerika Syarikat juga mengenakan sekatan ke atas syarikat pertahanan Turki di bawah Undang-Undang CAATSA. Washington berhujah bahawa sistem Rusia boleh menjejaskan keupayaan siluman F-35, manakala Ankara menegaskan bahawa S-400 tidak akan disepadukan ke dalam seni bina NATO. Walaupun penyingkirannya daripada program itu, Turki telah membayar kira-kira $1.4 bilion Amerika untuk pembelian 100 unit F-35, dana yang tidak dibayar balik oleh Amerika Syarikat. Pada September tahun ini, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan selepas bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahawa Turki mungkin terbuka untuk meneruskan pembelian F-35 dan berkata bahawa Erdogan akan melakukan sesuatu untuk Amerika Syarikat tanpa memberikan butiran tambahan. Percubaan untuk memulihkan hubungan dalam NATO. Amerika Syarikat dan Turki mempunyai dua angkatan bersenjata terbesar dalam NATO. Menyelesaikan pertikaian mengenai S-400 dan F-35 dilihat sebagai satu langkah ke arah mengurangkan ketegangan dalam pakatan. Ankara, bagi pihaknya, berusaha untuk mengimbangi hubungannya dengan Rusia, pembekal utama gas dan minyak, yang menambah kerumitan kepada proses diplomatik. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pelbagai pelakon politik Turki secara terbuka menyatakan keperluan untuk meninggalkan S-400 untuk menormalkan hubungan dengan Washington. Bekas Menteri Negara Kavit Çaklar menyatakan, jika saya bertanggungjawab, saya akan menarik balik S-400 dari Turki. Kita perlu mencari jalan keluar. Kita mempunyai hubungan baik dengan Rusia. Cara terbaik ke hadapan adalah untuk berunding dan menjelaskan bahawa, sebagai anggota NATO, kita tidak boleh menggunakan S-400 untuk menentang NATO. Kita perlu menangani isu ini dengan cepat. Latar belakang rundingan dan gerak isyarat pemulihan pada pertengahan 2024, Menteri Pertahanan Yargler menyatakan bahawa terdapat peralihan dalam kedudukan Amerika Syarikat berikutan kemajuan dalam program pejuang generasi kelima domestik, KAAN. Dalam Perhimpunan Kebangsaan, beliau berkata, kami sudah mempunyai 6 F-35 di sana. Sekarang mereka telah melihat kemajuan kami dengan KAAN, pendirian mereka nampaknya berubah. Mereka menunjukkan mereka mungkin bersedia untuk menghantarnya. Kami telah secara rasmi menyerahkan semula tawaran kami untuk membeli F-35. Turki pada asalnya merancang untuk membeli 100 unit F-35A dan menyertai program itu sebagai rakan kongsi industri, dengan 10 syarikat tempatan terlibat. Pada 2018, F-35 pertama yang dituju ke negara itu membuat penerbangan sulungnya di Texas. Penggantungan kontrak, berikutan pemerolehan S-400, menghalang penghantaran pesawat yang telah dibayar. Kenyataan mengenai bidang diplomatik lain dalam dialognya dengan Bloomberg, Barrack juga merujuk kepada ketegangan antara Turki dan Israel. Beliau menganggap bahawa pertukaran kenyataan antara Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah hanya retorik dan menyatakan keyakinan bahawa Turki dan Israel akan menemui hubungan mereka pada satu ketika. Bagaimanapun, kedua-dua kerajaan mengekalkan perselisihan pendapat yang kuat mengenai situasi di Gaza. Sejak Oktober 2023, Erdogan telah berulang kali menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai sepenuhnya, manakala Netanyahu secara terbuka mengkritik pendirian Turki. Menurut data yang dikeluarkan oleh pejabat akhbar kerajaan Gaza,
lebih 70,000 orang telah terbunuh dan sekitar 171,000 cedera sejak bermulanya konflik. Kemungkinan perubahan dalam dasar pertahanan Turki kenyataan terbaru daripada pegawai Amerika Syarikat dan Turki menunjukkan senario di mana Ankara boleh melepaskan S-400 sebagai syarat untuk memasuki semula program F-35. Jika langkah ini disahkan, ia akan menandakan perubahan ketara dalam dasar pemerolehan pertahanan Turki dan membuka pintu untuk membina semula salah satu hubungan paling strategik yang relevan dalam NATO. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran YouTube dan share video ini jika anda mendapati berita ini ia menarik. Jumpa lagi di video seterusnya.